Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh untuk menyampaikan perkongsian beliau. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan, Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Pada malam ini insya-Allah kita akan bercakap secara santai-santai. Ada tiga perkara yang insya-Allah akan saya cakap. Yang pertamanya saya akan huraikan tentang gagasan-gagasan pembangunan masyarakat Islam di Malaysia ini. Kemudian selepas itu kita ulas secara kritis insya-Allah apa permasalahan-permasalahan gagasan-gagasan tersebut, dan insya-Allah akhir sekali kita sama-sama berfikir bagaimana kaedah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut supaya insya-Allah negara kita ini dapat kita bangunkan mengikut apa yang kita panggil sebagai pembangunan masyarakat Islam insya-Allah. Barangkali ada orang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan gagasan pembangunan masyarakat Islam ini? Maksud saya ialah gagasan ataupun pemikiran-pemikiran tentang pembangunan Islam, berteraskan Islam ini yang pernah dan juga sedang diusahakan oleh pemerintah Malaysia. Sebenarnya dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Islam, dia ada dua cara. Cara pertama ialah apa yang kita panggil cara ataupun pendekatan top down, pendekatan daripada atas ke bawah. Yang kedua ialah cara ataupun pendekatan yang dipanggil bottom up ataupun daripada bawah ke atas. Yang top down itu biasanya dilakukan oleh para penguasa pemerintah, ya, ataupun agensi-agensi daripada atas dan diimpos kepada rakyat untuk dilaksanakan. Manakala yang bottom up itu ialah daripada bawah, sama ada dalam berbentuk community, dalam bentuk NGO, dalam bentuk satu perkampungan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu telah dilakukan. Kalau misalnya top down itu kita lihat di Malaysia ini, terutamanya daripada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada penerapan nilai-nilai Islam diikuti, kemudian daripada satu Perdana Menteri ke satu Perdana Menteri hingga sekarang ini ada Malaysia Madani. Nah, nanti kita detailkan nanti insya-Allah, ya. Manakala daripada bottom up, daripada atas ke bawah itu, kita lihat ada usaha-usaha yang dilakukan. Misalnya katalah kalau di Indonesia ada Darul Tauhid misalnya. Bagaimana mereka masuk ke dalam perkampungan Islam wujud, kemudian menukarkan suasana perkampungan itu menjadi Islamik dengan pelbagai aktiviti selain daripada aktiviti pengajian, juga termasuk aktiviti-aktiviti perniagaan, dan malah kita boleh katakan dia lebih self-contained dalam masyarakat. Itu semua benda ada dari segi pendidikan dan sebagainya itu. Kalau di Thailand kita tengok di Banua, ya, di Banua community, dia ada community di situ, bagaimana mereka transform dia punya perkampungan daripada sebuah perkampungan yang tidak Islamik menjadi Islamik, hingga akhirnya mereka dapat membina masjid, pusat zakat, pendidikan, ekonomi, malah mereka ada saham hotel di kota-kota yang berhampiran dengan mereka. Jadi masyarakat itu bersifat masyarakat Islam dan membangun secara self-contained untuk melahirkan satu komuniti Islam. Di Malaysia pun ada usaha yang telah dilakukan. Misalnya kalau kita lihat, saya ingat kalau tak silap di Pahang pun ada kok pusat zakat Pahang, dia membina satu desa untuk para asnaf. Dan di situ ada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Begitu juga saya dapat tahu di Kelantan ada, kalau tak silap di kampung Talang, mereka membina
sebuah perkampungan dan apa ni cuba untuk membangunkan komuniti Talang itu sebagai komuniti Islam dengan segala macam aktiviti ekonomi dan sebagainya di situ. Kalau yang lebih besar kita lihat dari segi pertubuhan, Punah Darul Arkam misalnya ya telah membina perkampungan-perkampungan mereka sebelum mereka diharamkan itu. Saya rasa ada lebih 44 perkampungan. Jadi bagaimana mereka membina perkampungan baru, dan itu ada aktiviti-aktiviti yang memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat. Dan kemudian dia bertukar dan pada akhir sekali ada GISB misalnya ya. Tapi dia agak menarik sikit sebab dia tidak membina kampung tapi membina perbandaran Islam. Dan akhirnya juga diharamkan. Jadi agak menarik juga ya di bawah bottom up ni, pendekatan bottom up ini ada yang boleh berterusan tetapi ada juga yang diharamkan. Iaitu kita tak akan bincang kenapa begitu sebab dia melibatkan analisis daripada pelbagai perspektif yang akan makan masa yang agak panjang lah kan. Tapi untuk malam ni insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh penguasa negara. Penguasa negara terutamanya di Malaysia ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala setiap penguasa, setiap Perdana Menteri uh, apa ni di Malaysia ini ada cita-cita untuk membangunkan Malaysia secara Islam. Secara Islam ya. Jadi kita nak cakap tentang perkara ini insya-Allah dan apa yang saya nak cakap di sini ini bukan ialah berkenaan dengan penguasa pusat sajalah, maknanya kerajaan pusat, usaha kerajaan pusat, tak termasuk kerajaan negeri. Sebab kalau kita tengok top down itu dia boleh jadi dua peringkat. Satu dilaksanakan di peringkat negara, satu lagi dilaksanakan oleh peringkat negeri. Misalnya negara ini macam tadilah, nanti kita akan pergi kepada ini daripada penerapan nilai Islam zaman Tun Dr. Mahathir kepada Islam Hadari, kemudian terus sampai sekarang kepada masyarakat Madani, apa ni, Malaysia Madani. Manakala kalau di peringkat negeri pun ada berlaku, terutamanya kalau kita perhatikan Terengganu sentiasa berusaha untuk membina negeri Terengganu itu secara Islam. Bukan saja ketika diperintah oleh PAS, tetapi juga masa UMNO lagi telah ada misalnya satu usaha, satu gagasan yang dipanggil Wawasan Sihat. Pada ketika itu Menteri Besarnya ialah Tan Sri Mokhtar Ahmad ya. So kita tengok di situ wawasan sihat ini, sihat itu adalah singkatan daripada sihat rohani dan jasmani, I itu ilmu, apa ni, ilmu yang diamalkan ya, dan T itu takwa. Jadi itu benda yang gitu. Kemudian apabila zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri di Terengganu ketika itu di bawah pimpinan apa ni Menteri Besar Tan Sri Idris Yusof, diperkenalkan satu gagasan dipanggil Islam Hadari Terengganu Bestari sebagai anak kepada Islam Hadari di peringkat negara yang diperkenalkan oleh Pak Lah pada ketika itu. Dan sekarang ini kita lihat pula ada apa yang mereka panggil sebagai Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030 ataupun PITAS 2030 yang berpaksikan kepada tiga benda untuk maju, untuk mendapat barakah dan untuk mendapat kesejahteraan. Itu juga agak menarik untuk buat kajian ya. Sebab saya perhatikan sekarang ni tak banyak, belum lagi ada kajian serius berkenaan dengan apa ni pendekatan top down di peringkat negeri Terengganu ini. Begitu juga di Kelantan, sejak dulu ada usaha untuk membangun Kelantan itu secara Islam dengan apa yang mereka panggil kaedah sebagai membangun bersama Islam. Dengan terasnya ubudiyah, mas'uliyah dan juga itqan. Dan benda ini disambungkan lagi tapi diubahkan sikit. Dia bukan membangun bersama Islam saja, tapi merakyatkan membangun bersama Islam. Pertukaran ini juga agak menarik sebab kita lihat
Menteri Besar yang dulu pernah memaklumkan kepada saya bahawa mereka tukar kepada merakyatkan membangun bersama Islam kerana mereka sedar membangun bersama Islam itu belum lagi dihayati dengan sepenuhnya oleh rakyat negeri Kelantan. Jadi artinya dia sebagai polisi cuba dilaksanakan, tetapi rakyat belum dapat terasa. Dan indikator yang sangat menonjol kata beliau ialah ketika buah besar itu, ketika banjir besar pada ketika itu, dan beliau perhatikan bahawa rakyat ada yang bersifat mengumpulkan bantuan sebanyak mungkin. Manakala orang yang membantu pula ada yang cuba menonjol-nonjolkan bahawa mereka telah melakukan sesuatu. Jadi artinya bagi kerajaan negeri Kelantan pada ketika itu, ajaran-ajaran mereka untuk menjadi orang yang mempunyai sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji yang banyak, artinya tak tamat, ya, tak memenuhi kepentingan ini, mengutamakan peribadi orang lain dan sebagainya, itu belum benar-benar wujud lagi. Manakala pembantunya pula itu apa ni ada sebahagiannya itu beri sangat untuk menonjolkan bahawa mereka telah membantu. Jadi bagi kerajaan negeri Kelantan pada ketika itu, walaupun ada gagasan membangun bersama Islam, tetapi rakyat belum benar-benar dapat menghayati dan mengamalkan benda itu. Sebab itu sekarang ini mereka tukar merakyatkan membangun bersama Islam. Ya, ya, agak berbeza dengan slogan Parti PAS, iaitu membangun bersama Islam itu. Dan sekarang ini satu lagi negeri yang barangkali menarik kalau kita nak buat kajian itu ialah negeri Kedah. Negeri Kedah sekarang ini mereka perkenalkan apa yang mereka panggil sebagai Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Jadi mereka membangunkan satu masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, dan juga sejahtera itu hendaklah didistribusi, diagihkan secara adil, bukan sebahagian saja sejahtera, masyarakat yang lain tak sejahtera. Jadi dia mau ke semua, tidak kira bangsa, agama, parti politik dan sebagainya itu. Itu juga agak menarik. Malah di Assalamualaikum Kedah itu Prof. dikatakan bahawa ia adalah merupakan tempat untuk orang kaya berbakti dan juga orang miskin, apa dia panggil ya, saya lupa istilah dia. Agak menarik ya. Orang kaya berbakti, orang miskin, ada istilah itu. Tu di Kedah, di Perlis juga ada. Dia ada Perlisku Bestari Berkat Lestari. Ini juga agak menarik. Perlisku Bestari, kemudian berkat, ada perkataan barakah itu lestari. Walau bagaimana peringkat negeri ya, di peringkat negeri, kita nak bincang ialah di peringkat negara, di peringkat negara. Sebab sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, terutamanya bermula dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu ada juga Islam masa Tunku Abdul Rahman, masa Tun Razak, masa Tun Hussein Onn, ada. Tetapi secara jelasnya, secara nyata, dinyatakan secara jelas bahawa ini gagasan Islam ialah ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu dalam tahun 1981 dalam pemerintahannya itu, sehingga kepada 2003 itu Tun Dr. Mahathir telah memperkenalkan satu gagasan pembangunan berteraskan Islam yang dipanggil Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran. Jadi ada juga setengahnya kadang-kadang dipanggil nilai murni, tapi yang dimaksudkan dengan nilai murni itu ialah nilai Islam lah. Itu agak menarik. Apabila Dato' Maaf, Mahathir, jadi apabila Tun Mahathir turun jawatan Perdana Menteri, maka bila Tun Abdullah Ahmad Badawi naik, Tun Abdullah Ahmad Badawi ini dalam tahun 2003 pemerintahan dia sampai 2009, beliau perkenalkan satu lagi gagasan pembangunan masyarakat Islam yang dipanggil Islam Hadari. Islam Hadari. Ini juga agak menarik. Tetapi setelah beliau turun, Datuk Seri Najib naik, dia orang Pahang ni dalam tahun 2009-2008, Datuk Najib perkenalkan 3 perkara. Ini juga agak menarik ya. Yang pertama apa yang dipanggil sebagai
Indeks Syariah Malaysia. Barangkali apa ni boleh share kot. Saya ada table ni kalau kawan-kawan nak tengok secara lebih detail kan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, bila Tun Abdullah Ahmad Badawi naik dan dia perintah daripada 2003 sampai 2009, diperkenalkan Islam Hadari, rancak Islam Hadari pada ketika itu diperkenalkan sebagai gagasan pembangunan masyarakat Islam untuk Malaysia. Jadi bila Datuk Seri Najib naik, pada awalnya Datuk Seri Najib kata dia nak teruskan dengan Islam Hadari, tetapi pada masa yang sama diperkenalkan tiga perkara yang agak menarik juga. Satu, apa yang dipanggil sebagai Indeks Syariah Malaysia. Yang kedua, diperkenalkan konsep wasatiyah. Dan yang ketiga, diperkenalkan maqasid syariah, penggunaan maqasid syariah dalam pembangunan berteraskan Islam itu. Okey. Kemudian selepas Datuk Najib, Tun Dr. Mahathir naik balik. Tun Dr. Mahathir memperkenalkan satu terutamanya oleh Menteri di Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof memperkenalkan satu gagasan yang apa dipanggil sebagai gagasan rahmah ataupun rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ini berlaku dalam tahun 2018 sampai 2020. Tak panjang, ya, dalam masa 2 tahun saja. Lepas itu datang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin terutamanya melalui sekali lagi Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai manhaj Rabbani. Tapi kita lihat tak lama juga, sebab pemerintahan pada ketika itu cuma daripada 2020 sampai 2021. Dan kemudian diambil alih oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, orang Pahang, ya, dan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad. Dalam masa 2 tahun juga lebih kurang lah, 2021 hingga 2022, beliau memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai inisiatif balik-balik itu, ya, sebagai inisiatif mantap dan juga piagam C19, piagam C19, ya. Kemudian akhir sekali, setelah Datuk Ismail Sabri tidak lagi memerintah, diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Malaysia Madani, ataupun kalau bukunya itu dipanggil sebagai membara apa ni, ini gagasan-gagasan yang saya panggil sebagai gagasan pembangunan berteraskan Islam. Dan ini juga agak menarik untuk kita lihat satu persatu. Kalau kita lihat secara ringkas apa dia penerapan nilai Islam. Dr. Mahathir perkenalkan itu, disenaraikan 11 nilai itu, semuanya kalau kita lihat dia bersifat nilai-nilai murni yang berteraskan kepada Islam, iaitu amanah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia. Itu 10 nilai yang cuba diterapkan. Dan Dr. Mahathir mau terapkan nilai-nilai tersebut dalam kalangan pegawai pentadbir awam, ya, pegawai pentadbiran awam. Sebab bagi Dr. Mahathir, negara ini membangun ataupun tidak, mengikut acuan Islam ataupun tidak, yang paling penting ialah pelaksananya, dan pelaksana itu ialah pegawai-pegawai pentadbiran awam. Jadi sebab itu ditumpukan di situ. Dan agak menarik pada ketika itu, walaupun namanya penerapan nilai-nilai Islam, dan pada ketika itulah kumpulan dakwah mengambil peluang untuk berdakwah. Jadi dibenarkan masuk ke pejabat-pejabat kerajaan, kepada agensi-agensi kerajaan, dengan tujuan untuk membina nilai-nilai itu. Sebab bagi Dr. Mahathir, apabila kaki tangan kerajaan mempunyai nilai-nilai yang bersih tadi, maka insya-Allah negara boleh membangun dengan baik, dengan bersih, tanpa korupsi dan sebagainya. Dan dengan itu insya-Allah
productivity akan meningkat dengan baik. Ada satu lagi ya, tadi saya sebut 10, sebenarnya ada satu lagi iaitu nilai bersyukur namanya. Tapi benda ni tak lama sebab tapi lama lah sebab pemerintahan Dr. Mahathir itu agak lama. Tapi setelah Pak Allah naik, Pak Allah perkenalkan Islam Hadari, dan Islam Hadari ini ada 10 prinsip. Dan pembinaan Islam Hadari pun agak menarik juga ya, agak menarik. Sebelum sampai kepada 10 prinsip Islam Hadari yang diperkenalkan oleh Pak Allah ini, Pak Allah isytiharkan dulu nak buat Islam Hadari, nak buat Islam Hadari. Kemudian barulah agensi-agensi kerajaan yang berkaitan mendefinisikan dan juga membina prinsip-prinsip Islam Hadari. Yang agak aktif pada ketika itu selain daripada JAKIM ialah YADIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, yang diketuai oleh Datuk Nakai. In fact, Datuk Nakai banyak menulis berkaitan dengan Islam Hadari. Dan begitu juga agensi-agensi lain juga berlomba-lomba untuk perkenalan, termasuk negeri Terengganu. Di bawah Tan Sri Datuk Idris Jusuf itu cuba membina prinsip Islam Hadari Terengganu sendiri dan melaksanakan. In fact, dalam seluruh negara ini, negeri Terengganu merupakan negeri yang paling terhadapan menyambut Islam Hadari yang diperkenalkan oleh Pak Allah untuk dilaksanakan di sana. Jadi agak menarik. Tetapi agak pelan terkabut lah. Yadim dia ada prinsip dia sendiri, Terengganu ada prinsip dia sendiri. Dan JAKIM juga diminta supaya membina prinsip dia, dan tapi akhirnya Pak Allah come up dengan 10 prinsip, dan itulah menjadi prinsip Islam Hadari. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak jelas ya. Kalau tadi Dr. Mahathir tadi nilai Islam, nilai murni, tapi Pak Allah ni berprinsip dia itu awal-awal lagi ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerajaan adil dan beramanah, rakyat berjiwa merdeka, penguasaan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif, kehidupan berkualiti, pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita, keutuhan budaya dan moral, pemeliharaan alam semula jadi, kekuatan pertahanan, ada 10 semua. Dan kalau kita tengok 10 itu, nampak dia mencakupi hampir keseluruhan aspek hidup masyarakat. Walau bagaimanapun, Islam Hadari ini rancak. Malah di JAKIM itu ditubuhkan satu unit Islam Hadari, dan banyak buku-buku yang terbitkan berkaitan dengan Islam Hadari ini. Selain daripada ucapan Pak Allah, banyak juga penulisan oleh orang lain yang dicetak oleh JAKIM, dan juga ada juga yang dicetak oleh ini. Jadi pada ketika itu, alhamdulillah dengan izin Allah, kita dapat banyak akses kan kepada Islam Hadari untuk faham apa itu sebenarnya Islam Hadari. Tapi malahnya dia tak lama. Apabila Pak Allah turun, maka naik Datuk Seri Najib, dah diperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Indeks Syariah Malaysia itu, yang berteraskan kepada 4 teras utama. Yang pertama, nak maju, nak menyubur dan nak memperkasakan Islam sebagai agama persekutuan. Seperti sini kita nampak ya, ada jelas perkataan Islam di sini. Dan memang nampak Datuk Najib memperkasakan Islam, disebut secara jelas. Kemudian diyakini bahawa negara Malaysia telah melaksanakan beberapa benda, dan sekarang ini ditubuhkan Indeks Syariah Malaysia ini untuk dijadikan indikator komprehensif dan saintifik untuk menilai komitmen dan juga setakat mana seriusnya agensi-agensi kerajaan melaksanakan Islam di Malaysia ini. Itu juga agak serius lah, nak nilai balik. Kemudian di situ Indeks Syariah Malaysia ini nak globalkan indeks, nak ukur tahap keseriusan dalam kerajaan mengimarahkan prinsip, nilai dan sistem Islam ini berdasarkan kepada maqasid syariah sesuai dengan konsep wasatiyah, kesederhanaan. Jadi di sini kita nampak perbincangan berkenaan maqasid syariah telah mula agak rancak ketika zaman Datuk Seri Najib. Alhamdulillah ya. Tapi sebagaimana biasa, bila dia turun, ada satu lagi ya, yang 4 utama. Yang kata 4, yang satu lagi ialah beliau nak bentuk Malaysia ni sebagai model sebuah negara Islam yang progresif,
yang membangun, yang bertunjangkan kepada maqasid syariah. Jadi usaha Datuk Najib itu untuk lakukan itu, tetapi seperti biasa tak lama bila dia turun benda lain pula ganti. Dan ketika itu Tun Dr. Mahathir balik memerintah, dan dia punya Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Yusof, apa ni, Datuk Datuk apa ni, Mujahid Terawa, memperkenalkan rahmatan lil alamin. Sebenarnya Datuk Mujahid ni sangat sangat passion, sangat berminat dengan rahmatan lil alamin ini. Malah sebelum beliau menjadi menteri lagi pun, beliau telah berusaha untuk membina rahmatan lil alamin ini, dan berdasarkan kepada ayat Quran ya, ayat 107 dalam surah Al-Anbiya, kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Jadi kita nampak bahawa Datuk Seri Mujahid Yusof Rawai ini dia cuba perkembangkan daripada pembangunan kepada pengurusan Islam itu sendiri, supaya memberi rahmat kepada semua orang, tidak kira sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi di sini rahmah ya, timbul perkataan rahmah, tapi dia akronim. Akronim kepada R itu rahmah, A itu aman, H itu harmoni, M itu mesra, A itu alami, H itu hormat. Jadi rahmah gitu ya. Dan seperti biasa, bila Dr. Mahathir jatuh, naik Tan Sri Muhyiddin, maka menteri di Jabatan dia Hal Ehwal Agama Islam memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai manhaj Rabbani. Ini berbentuk metod ataupun kaedah yang cuba untuk melaksanakan unsur-unsur Rabbani untuk diterapkan sebagai satu tujuan yang tertentu. Itu secara istilah lah. Secara operasionalnya, manhaj Rabbani ini merupakan instrumen yang nak diguna pakai untuk melahirkan ummah berkualiti. Dan ummah berkualiti di sini merujuk kepada golongan ummah yang merealisasikan dalam kehidupan harian mereka itu apa yang terungkap dalam Al-Quran, iaitu beriman atau memiliki akidah mengamalkan amal soleh Rabbani. Tapi tak lama, sebab Tan Sri Muhyiddin juga tak lama, tapi sebelum pada itu Rabbani ini ada juga akronim ya. R itu rahmah, A aman, B bertuhan, B bakti, A adil, N nurani, I insani. Dia ada ini juga ya. Selepas itu Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kemudian dia punya Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad memperkenalkan apa yang beliau panggil sebagai gagasan inisiatif mantap dan juga piagam C19. Ada 5 inisiatif yang cuba dilakukan. Yang pertama, inisiatif untuk memantapkan mental, jasmani dan rohani ummah. Kedua, untuk memantapkan sistem pendidikan Islam. Ketiga, untuk memantapkan institusi kekeluargaan sosial dan juga komuniti Islam. Keempat, untuk memantapkan institusi masjid dan surau. Dan kelima, untuk memantapkan sosioekonomi ummah. Jadi untuk laksanakan ini, diperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Pelan Intervensi Agensi Agama Mendepani COVID-19 ataupun Piagam C19. Jadi dia melibatkan semua 14 agensi Islam di bawah portfolio Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu untuk membantu umat dalam berdepan dengan masalah COVID-19 pada ketika itu. Tapi itu pun tak lama juga, hingga akhir naik negara Pakatan Harapan ini dengan capur BN dan sebagainya itu, maka Perdana Menteri memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Malaysia Madani ataupun gagasan membangun Malaysia Madani. Ada 3 fokus yang cuba dilakukan dalam Malaysia Madani ini. Yang pertama, keharmonian masyarakat majmuk. Yang kedua, pembangunan mampan. Yang ketiga, tadbir urus baik. Ini agak menarik juga ya kemarin. Mungkin ada orang tanya ya, Madani ini Islamik ataupun tidak? Kalau Islamik, alhamdulillah boleh kita senaraikan dalam gagasan pembangunan masyarakat Islam.
Kalau tidak Islami, bolehkah kita senaraikan sebagai gagasan? Yang kata Islami itu sebab perkataan Madani itu ada asal usulnya dengan Madinah. Ya, ada usul-usul, ada asal usulnya. Kalau dalam bahasa Inggeris dia bagi civil society. Walaupun ada orang mengatakan tak boleh tak sama Madani dengan civil society, tetapi dia ada unsur-unsur untuk membaki masyarakat dan juga mempunyai elemen-elemen yang baik bagi masyarakat. Jadi mereka melihat orang yang mengatakan yang Islami itu, Madani ini Islami itu sebab akronim akronim itu Madani itu dia memang nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau M itu kemampanan, lestari ataupun sustainable. So itu tidak dikira sebagai bertentangan dengan Islam. A, kesejahteraan. Memang yang dulu-dulu pun gagasan-gagasan dulu pun ada perkataan kesejahteraan ini. Kemudian D itu daya cipta, A itu hormat, N keyakinan, dan I ialah ihsan. Jadi kalau kita tengok kepada akronim kepada Madani ini, dia semuanya boleh katakanlah ya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Jadi ada orang yang mengatakan Madani ini Islami sebabnya ada hubungan sejarah dengan Madinah, dengan kota, kemudian dengan pembangunan masyarakat Islam. Kemudian di sini sekarang ini ada unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan Islam, maka itu dipanggil sebagai Islami. Agak menarik dalam akronim Madani ini, dia tidak ambil huruf yang pertama dalam setiap istilah itu. Berbeza kan tadi rahmat, itu rahmah, apa ni semua ni kan? Tidak. Kalau M itu diambil di tengah-tengah, kemampanan. M itu kemampanan. Kalau A itu kesejahteraan, diambil A, J-A. A itu Madani ya. A. Kalau D itu okey, daya cipta sama. Kalau hormat, bukan H. Hormat itu diambil A, H-O-R, M-A-T, diambil A situ. Keyakinan begitu juga, diambil N, K-I-N. Dan ihsan memang diambil begitulah. So, jadi Madani itu, perkataan istilah Madani itu nampak macam dikembangkan, bukan dia merupakan satu konsep untuk setiap itu, tetapi lebih kepada perkara-perkara atau ayat atau huruf yang ada dalam istilah itu. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris pula dia tak panggil Madani, ya, buku Perdana Menteri dalam bahasa Inggeris, script ya, dalam bahasa Inggeris disebut script. Script for a Better Malaysia yang terbitkan dalam tahun 2022. Dia S itu sustainability, C care and compassion. Ya, jadi maknanya dia ikut satu-satulah. R respect, I innovation, P prosperity, T trust. Jadi kalau kita lihat di sini dalam bahasa Inggeris dipanggil script, tak panggil Madani. Dalam bahasa Melayu dipanggil Madani. Dan Madani ini pula alhamdulillah sangat popular sekarang ini. Yang paling terbaru yang saya dengar berita pagi tadi, dia ada solar Madani yang nak buat di Sabah. So sekarang ni semua perkara dihubungkan dengan Madani. Makanan Madani, solar Madani, macam-macam Madani lah kan. Dia sangat popular dan saya rasa kan dalam banyak-banyak gagasan yang diperkenalkan oleh pemerintah, istilah Madani ini sangat popular. Malah dalam politik juga, terutamanya ketika krisis, bukan krisis, perlawanan timbalan Presiden PKR baru-baru ni, Madani juga diistilahkan dengan istilah yang berbau politik lah. Nah, jadi itu semuanya begini ya. Kita untuk sementara ni sebenarnya kita saya sendirilah ya, tengah mencari teras-teras Islam dalam Madani ini. Kita baca buku Perdana Menteri berkenaan dengan Madani, dalam membangun Malaysia Madani, juga dalam skrip itu. Dalam membangun Malaysia Madani banyak ayat Quran yang digunakan, dirujuk hadis dan sebagainya. Dalam skrip dikurangkan ayat-ayat Quran itu, barangkali itu ditulis
untuk bertujuan untuk orang bukan Islam lah kot. Tetapi saya belum berjumpa dengan satu kenyataan yang jelas yang mengatakan bahawa Madani ini adalah bersifat Islamik. Dalam official punya dokumen lah, dalam official punya dokumen. Walaupun dalam penganalisisnya, kita lihat ada individu-individu yang mengatakan hubungan dengan Al-Farabi apa semua ni banyak dan mengatakan itu adalah Islamik. Jadi untuk sementara ni kita andaikan kita ataupun paling tidak kita berpeganglah kepada kawan-kawan kita yang mengatakan Islamik, sebab itu saya masukkan Madani ini ke dalam gagasan pembangunan Islam. Tetapi untuk kajian barangkali agak menarik juga untuk melihat sejauh mana Islamiknya Madani ini. Dan kebetulan ada kumpulan penyelidik di ISTEF, ya, di tempat kami di Pusat Kajian Perusahaan Pembangunan Islam, yang sekarang ni sedang membantu untuk membina apa yang dipanggil sebagai tasawur Madani, tasawur masyarakat Madani. Sebab bila dia buat kajian, nampaknya masyarakat Madani ini dari segi tasawurnya tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi apabila kawan-kawan kita di sini cuba membuat kajian dan cuba membantu, maka alhamdulillah disambut dengan baik oleh orang yang mencipta ataupun orang yang membina ini, orang bertanggungjawab untuk membina apa yang dipanggil sebagai tasawur Madani, masyarakat Madani ini. Jadi mungkin kawan-kawan kita di Universiti UCYP ini nak buat kajian lagi untuk bantu negara membina Madani ini dengan lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, barangkali banyak peluang. Sebab kita nampak bahawa dari sekarang ini dari segi penerbitan tak banyak official document berkenaan dengan Madani ini, tak banyak kecuali 2 buku yang ditulis oleh Perdana Menteri. Satu dalam bahasa Inggeris, skrip, satu lagi ialah Masyarakat Madani. Tak tahulah, takut saya tak jumpa, tapi setakat yang saya jumpa, buku-buku yang ditulis orang lain banyak. Tapi dalam banyak-banyak buku itu yang saya rasa agak bermanfaat untuk kita melihat keislaman Madani itu ialah yang ditulis oleh Datuk Mujahid Yusuf Rawah. Dia menulis satu buku kecil, dia menghuraikan apa maksud Madani, kemudian dia melihat apa yang dimaksudkan oleh masyarakat Madani, dan kesimpulannya masyarakat Madani sekarang ni yang di Malaysia ini adalah Islami berasalkan daripada konsep-konsep Madani yang asal. Itu yang agak menarik. Yang lain-lain itu saya nampak dia cuma mengisi saja. Dia macam satu trend masa Islam Hadari juga. Saya perhatikan dulu masa Islam Hadari, bila Pak Allah perkenalkan Islam Hadari, ramai orang menulis berkenaan dengan Islam Hadari, mengisi prinsip 10 itu. Maknanya menulis dengan secara pro, secara menyatakan tidak menulis dengan kritis, tidak menulis dengan kritis. Ya, nah begitu juga dengan Madani ini, ada buku-buku, misalnya contoh, ada satu buku berkenaan zakat Madani. Agak menarik juga, ya. Apabila kita lihat zakat Madani itu, bila saya baca tengok, wah, rupanya senang, ya. Dia nak melihat bagaimana zakat boleh memenuhi prinsip-prinsip kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan. Jadi dia bincang satu-satu. Kemampanan, bagaimana zakat boleh memampankan. Kesejahteraan, bagaimana zakat boleh menyejahterakan. Begitu juga daya cipta dan sebagainya. Jadi dia tengok dalam framework itu, kemudian mengisi sajalah, ya. So dia tidak menilai secara kritis. Malah ada satu buku berkenaan dengan teks. Ini lagi lah. Perkataan Madani ada 2-3 saja dalam buku itu, tapi dia menceritakan bagaimana kaedah taxing, kaedah percukaian yang selari dengan Madani untuk kemapanan, kesejahteraan dan cipta hormat itu. Jadi ramai orang membuat kajian untuk membantu Madani, untuk membantu merealisasikan Madani tanpa tanpa menyoal ataupun tanpa berbincang secara kritis tentang konsep Madani itu sendiri, kemudian baru perkuatkan. Ada lagi buku-buku lain yang saya rasa cuma hanya memberikan begitu sajalah, memberikan begitu saja, tidak ada critical analysis ataupun analytical yang berbentuk analytical untuk ini. Jadi itulah
perkara-perkara yang ada dalam dalam kita punya negara sekarang ini, alhamdulillah, ada yang dah berlaku, ada yang sedang berlaku sekarang ini. Dan sebenarnya sebagai cendekiawan Islam, kalau di UCYP ini banyak perkara yang boleh kita buat kajian untuk membantu negara merealisasikan apa yang dipanggil sebagai gagasan pembangunan Islam itu. Ya, okey. Kita tengok apa masalah masalah gagasan-gagasan ini ya. Okey, kerana masa mungkin tak cukup, kita bincang 4 masalah sajalah ya. Kita bincang 4 masalah saja. Masalah yang pertama ialah masalah skop liputan. Liputan gagasan-gagasan ini. Yang kedua ialah masalah pencetus idea ataupun advocates yang menjuarai gagasan-gagasan tersebut. Yang ketiga ialah pelaksananya. Siapa yang melaksanakan? Itu juga penting. Dan yang keempat ialah kemampanan lah, kelasterian. Paling tidak tadi saya dah gambarkan bagaimana dia melompat daripada satu gagasan kepada satu gagasan kerana dia bergantung kepada kuasa politik. Kan? Alright, kita tengok liputan dulu. Kan liputan ini saya kira masih terhad lagi lah. Masih terhad. Skop itu dia tidak menyeluruh. Walaupun ada gagasan pembangunan Islam, tapi dia masih terhad. Misalnya penerapan nilai Islam itu hanya terhad kepada kaki tangan pentadbiran kerajaan saja. Kaki tangan kerajaan saja. Kalau kita tengok zaman Datuk Najib pula, Indeks Syariah Malaysia, itu dia guna untuk ukur status kementerian kerajaan saja dalam menjalankan pentadbiran negara secara Islam. Jadi pentadbiran juga. Kalau gagasan rahmatan lil alamin itu sebenarnya dia terhad kepada pentadbiran agama Islam. Bagaimana agama Islam ini ditadbirkan sesuai dengan rahmatan lil alamin itu, dengan orang Islam bagaimana ditadbirkan, untuk orang bukan Islam bagaimana ditadbirkan. Jadi dia lebih kepada the management of Islamic religious elements, itulah saja. Manhaj Rabbani pula itu lagi sempit sebab dia hanya menumpukan kepada agensi-agensi di bawah jabatan Perdana Menteri saja, di bawah jabatan hal ehwal agama saja. Jadi dia tak pergi beyond dia punya agensi. Kemudian inisiatif Mantap itu dia terhad kepada indeks prestasi utama dia 100 hari ya. Bila menteri itu naik ya, menteri ahli ehwal agama naik, dia kata dalam masa 100 hari kita nak capai inisiatif Mantap ini. Buat. Jadi terhad kepada masa time scale, walaupun dia punya piagam C19 itu menyeluruh, tetapi yang Mantap itu agak pendek jangka masanya. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak gagasan tadi, saya rasa yang agak menyeluruh liputannya, barangkali bolehlah kita ada 3 lah. Yang pertama Islam Hadari. Yang paling menyeluruh sekali saya rasa Islam Hadari. Sebab Islam Hadari dengan jelas mengatakan mereka mahu membangun tamadun negara, ya, melalui tamadun Islam, dan memberi manfaat secara kolektif kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum dan agama. Jadi dia menyeluruh, agak holistik, agak komprehensif. Kemudian satu lagi piagam C19 lah ya. C19 tadi dia nak menjadikan alat untuk mencapai inisiatif Mantap tadi untuk berdepan dengan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 itu dan ini katanya sesuai dengan moto keluarga Malaysia. Saya lupa nak sebutkan, sebenarnya selain daripada asas yang kita anggap Islam ini, dia ada juga gagasan yang dibuat oleh para pemimpin, kan? Kemudian zaman Muhyiddin, saya rasa zaman Mahathir ke Muhyiddin ada Malaysia Prihatin. Kemudian ada zaman Ismail Sobri ada Keluarga Malaysia. Itu ada juga, tapi kita tengok unsur-unsur Islam tu tak berapa ada lah kat situ, sebab tu saya tak masukkan dalam ini kan. Jadi piagam C19 juga agak menyeluruh. Kemudian satu lagi masyarakat madani lah, Malaysia Madani itu. Sebab Malaysia Madani juga bersifat melonjakkan pembangunan negara dengan menyelesaikan masalah-masalah negara, memenuhi keperluan semasa negara, nak corak masa depan negara,
dan juga nak penuhi potensi rakyat dan juga negara. Jadi nampak dia beri peringkat negara lah agak ini. Walau bagaimanapun, saya rasa dalam ketiga-tiga yang kita boleh anggap sebagai komprehensif ini, yang paling komprehensif yang saya rasa ialah Islam Hadari. Sebab Islam Hadari disebut secara jelas, ini adalah merupakan kaedah pembangunan berdasarkan Islam. Disebut secara jelas. Yang meliputi kesemua aspek kehidupan manusia dan juga keperluan negara. Daripada keimanan dan ketakwaan, kita tengok dalam gagasan lain tak ada sebut iman dan takwa tu kan. Hinggalah kepada amanah, kebebasan, merdeka rakyat, penguasaan ilmu dan sebagainya, sampai kepada benda-benda yang kecil seperti minoriti dan juga hak wanita, integriti budaya dan moral dan sebagainya. Jadi kita nampak Islam Hadari lah yang agak paling bagus lah. Kalaulah sekiranya ditanya, kalau sekiranya kita nak gabungkan ke semua gagasan pembangunan mereka Islam ini yang ada di Malaysia ini, barangkali boleh kita sarankan, jom kita balik tengok Islam Hadari, kita ambil benda-benda yang lain daripada gagasan yang lain, kita gabungkan dan menjadi sebuah gagasan pembangunan masyarakat Islam yang komprehensif, insya-Allah. Okey, itu liputan. Yang kedua, pencetus idea. Ini juga agak menarik. Kita lihat yang mencetuskan idea gagasan-gagasan ini terdiri daripada dua golongan. Golongan yang pertama ialah Perdana Menteri sendiri. Itu dilakukan oleh Dr. Mahathir, oleh Pak Lah, oleh Datuk Najib, ya, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi golongan yang kedua bukan Perdana Menteri, iaitu Menteri Hal Ehwal Agama Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Misalnya Rahmatan lil Alamin, Yusuf Rawa, Mujahid Yusuf Rawa. Kemudian Piagam Inisiatif Mantak dan Piagam itu Datuk Idris. Kemudian Manhaj Rabbani itu oleh Datuk Zulkifli misalnya. Jadi kita nampak bahawa ada dua. Dan pasti sekali antara pencetus idea Perdana Menteri dengan Menteri Hal Ehwal Agama ni, kita nampak pastilah orang yang lebih mendapat sambutan ialah yang dicetuskan oleh Perdana Menteri. Cuma ada orang bertanya ya, waktu-waktu tertentu Perdana Menteri nampak macam tak masuk campur pun. Misalnya zaman tu Dr. Mahathir kali kedua tu serah saja kepada Menteri Hal Ehwal Agama dia untuk melakukan perkara itu. Rahmatan lil Alamin. Begitu juga ketika Tan Sri Muhyiddin diserahkan juga kepada Datuk Zulkifli. Kemudian begitu juga masa Ismail Sobri diserahkan kepada Ustaz Datuk Idris Ahmad misalnya. Kenapa ya? Ada kemungkinan sebab ketika pemerintahan itu kerajaan berdepan dengan COVID-19, berdepan dengan krisis ekonomi, Perdana Menteri sibuk dengan perkara itu. Jadi gagasan Islam ini diserahkan kepada Menteri Hal Ehwal Agama. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa faktor yang sangat kuat ialah dari segi passion ataupun minat menteri itu sendiri, sebab kalau kita lihat kepada Dr. Mujahid Yusuf Rawa itu, daripada awal lagi sebelum jadi menteri, dia dah minat kepada Rahmatan lil Alamin. Dan juga kalau kita tengok Datuk Zulkifli, dia mufti sebelum pada itu, tentu dia ada pemikiran-pemikiran bagaimana nak membangunkan Islam. Datuk Idris, dia merupakan pimpinan PAS, tentulah ada cita-cita perjuangan Islam. Jadi passionate dia kepada hal itu, saya rasa mendorong mereka untuk melakukan perkara yang sedemikian rupa. Alright, pelaksana pula, ini juga kritikal ya. Kebanyakan, malah hampir kesemua gagasan pembangunan masyarakat Islam ini diletakkan di JAKIM. Ya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kecuali masyarakat madani. Jadi di JAKIM ini, kita lihat terutamanya ketika Islam Hadari, ditubuhkan satu unit Islam Hadari di sana. Ketika Datuk Najib ditukarkan menjadi unit Maqasid Syariah. Hingga sekarang, ya, di JAKIM itu ada Maqasid Syariah. Sebab pemerintah sekarang pun masih lagi berpegang kepada pentingnya Maqasid Syariah.
Cumanya kita lihat apabila letak di JAKIM, JAKIM ini bukan sebuah agensi pembangunan, bukan sebuah agensi pembangunan. Dia lebih kepada agensi Islam, agensi Islam. Jadi apabila gagasan pembangunan dimasukkan dalam JAKIM sebagai sebuah agensi Islam, dia tidak berapa nak ngam, tak berapa nak ngam. Kalau sekiranya gagasan-gagasan itu mahu dijadikan gagasan ataupun polisi pembangunan negara, dia kena masuk dalam EPU misalnya, Economic Planning Unit, ataupun diorganize, dilaksanakan oleh ICU. ICU ni Implementation and Coordination Unit di Jabatan Perdana Menteri. Tapi apabila ini tak berlaku, jadi kesannya apabila Perdana Menteri jatuh, maka Perdana Menteri baru akan perkenalkan yang baru. Jadi dia tak lestari lah, itu pergi kepada tak lestari. Dalam keadaan ini cuma satu sajalah masyarakat madani ini yang publish buku Perdana Menteri PMX ini ialah ID, Institut Darul Ihsan, sebuah badan pemikir think tank Kerajaan Negeri Selangor, dan diterbitkan bersama dengan Institute of Post-Normal Times yang juga badan pemikir, dan saya rasa agak rapat dengan PMX juga. Jadi kemudian pelaksanaannya tidak diletakkan di JAKIM sangat. Diberi kebebasan untuk setiap jabatan, setiap agensi, setiap apa saja melaksanakan madani ini. Jadi kalau kita lihat siapa yang merupakan pelaksana madani secara mutlak, sebagaimana Islam Authority itu diserahkan kepada JAKIM untuk uruskan, untuk selaraskan. Tapi setakat ini madani ini kita lihat belum ada lagi satu institusi, satu agensi yang ditugaskan khusus untuk memantau pelaksanaan madani ini. Jadi kita nampak madani sekarang ini very loose, boleh digunakan oleh siapa saja, dan kita pun tidak tahu apa dia punya kriteria. Sebab daripada kajian kita dapati bahawa madani ini diserahkan kepada semua rakyat untuk laksanakan mengikut kemampuan masing-masing, asal saja ada teras-teras prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Jadi kita nampak itu agak lain daripada yang lain-lain lah. Dan akhir sekali ialah kemampanan. Kemampanan ini kita nampak dia bergantung kepada advocates, bergantung kepada siapa yang mencetuskan idea itu. Kalau Perdana Menteri cetuskan, insyaAllah dia akan mampan selagi kawan tu ada kuasa. Tapi setelah jatuh, habis kuasa, tak adalah benda tu. Tak adalah. Saya diberitahu oleh kawan-kawan dekat JAKIM, kadang-kadang bila bertukar menteri yang datang tu, dia cuma suruh semak balik yang lepas, kemudian buat benda yang sama tapi dengan istilah yang berbeza. Tapi ideanya orang yang buat itu, di JAKIM itu, dikatakan pegawai yang sama lah, pegawai yang lebih kurang sama lah dalam kumpulan yang sama. Jadi oleh kerana tidak diletakkan misalnya katalah telah diletakkan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia ke, kalau letak di situ dia akan kekal lah nanti insyaAllah kan, macam dasar ekonomi baru diletakkan dalam tu, wawasan 2020 diletakkan itu, jadi dia akan berlaku sepanjang jalan walaupun jatuh tapi masih lagi Perdana Menteri jatuh tetapi benda tu masih kekal dalam polisi dan juga dalam perancangan. Dan ini tidak berlaku ini tidak berlaku. Dan kalau kita lihat begitu, sekarang ni akhir sekali kita nak fikir bagaimana kita nak mampankan ataupun nak lestarikan gagasan pembangunan masyarakat Islam ini. Bagaimana kita nak ini kan? Agak menarik kalau kita lihat di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ada gagasan dia juga Dia falsafah negara dia ialah MIB. MIB ni Malay Islam Beraja, Melayu Islam Beraja. Artinya negara diperintah oleh orang Melayu, kaedah pentadbirannya adalah Islami, dan ada raja yang memerintah. Kemudian mereka memperkenalkan dalam pembangunan apa yang mereka fikir sebagai mereka ini ada maju Brunei maju 2030, tetapi ada satu teras dia yang dipanggil negara zikir. Agak menarik sebab Brunei ini agak lain daripada orang lain. Biasanya apabila membina perancangan pembangunan,
Macam biasalah nak maju, nak meningkatkan profit, nak meningkatkan produktiviti dan sebagainya. Yang itu Brunei nak juga, tapi pada masa yang sama dia um, membuat benteng, ataupun pagar supaya negara tidak runtuh. Mereka belajar daripada pengalaman Sabak kan. Sabak mewah, maju, bangga kepada Allah, Allah hancurkan. Jadi negara Brunei Darussalam ini mereka mahu maju, tapi mereka tak mahu hancur kerana derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mahu setiap rakyat sentiasa berzikir. Berzikir di sini maksudnya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ada rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu nanti insya-Allah mereka akan meningkatkan iman dan takwa dan Allah akan lindungi mereka daripada kehancuran. Ini agak menarik. Dan negara zikir, gagasan negara zikir dan MIB tadi, dia berterusan. Dia berterusan dan apabila kita lihat kenapa boleh berterusan, walaupun pentadbirnya berubah, ya, dia punya menterinya berubah, tapi benda tu tetap sama. Jadi bila lihat balik rupanya ada political system kot. Sebab di Brunei itu yang memerintah ialah dalam bentuk monarki, raja. Dalam bentuk raja. Berbeza dengan Malaysia dalam bentuk parti politik kan. Kita ada raja juga tapi raja berperlembagaan. Jadi yang banyak memainkan peranan dalam menguruskan negara ini ialah orang-orang politik. Dan orang politik boleh berubah-ubah, boleh bertukar dari satu kepada satu, dan bila bertukar itulah maka gagasan itu tak sustainable, tak lestari. Tapi di Brunei oleh kerana raja, maka dia sustainable. Sebab raja tak banyak berubah, bukan kata 5 tahun sekali dia berubah, 5 tahun sekali dia berubah, tak. Dan kalau berubah raja pun, insya-Allah dia daripada keturunan dia yang sama-sama share, berkongsi idea dan juga inspirasi raja yang terdahulu. Persoalannya sekarang, boleh tak kita serahkan gagasan pembangunan berteraskan Islam ini di bawah kuasa raja? Misalnya di bawah majlis raja-raja kah? Di bawah agung kah? Boleh tak? Ini satu persoalan yang ada beberapa ketika saya kemukakan kepada pentadbir, kepada orang agama, ya, penguasa agama dan sebagainya. Mereka nampak macam agak tak yakinlah benda ini boleh berlaku. Kerana bagi mereka yang pertamanya ialah dari segi ekspertis. Apakah dalam majlis raja-raja itu, dalam kalangan raja-raja itu ada expertnya untuk menguruskan benda ini. Yang kedua dari segi bajet lah. Apakah mereka ada bajet untuk menguruskan benda ini. Itu daripada technicality lah. Tapi wallahu alam, kalaulah sekiranya benda itu berlaku, ada dua perkara lah. Yang pertama, sama ada letakkan gagasan pembangunan masyarakat Islam ini dalam perundangan pembangunan negara, dalam misalnya dalam 5 tahun pembangunan Malaysia ke, dalam perancangan di APU dan ICU ke. Jadi dia dalam institusi yang sesuai dengan pembangunan, bukan dijakim. Itu yang pertama. Yang kedua ialah possibility untuk meletakkan ini di bawah payung raja-raja. Ini boleh dibincangkan dan barangkali boleh membuat kajian yang agak menarik untuk melihat workability dan juga feasibility kedua-dua perkara ini. Jadi saya rasa Puan Nadia, cukuplah untuk setakat ni, insya-Allah. Kita dah lebih 5 minit. Minta maaf banyak-banyak kerana mengambil masa yang terlebih itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.